Salam sejahtera. Nama saya Nalmita Anak Perempuan Seloratnam. Nombor matrik saya ialah 3252004. Pendahuluan. Bahasa Malaysia adalah sebuah bentuk standard bahasa Melayu yang dipiawaikan mengikut tetapan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Pada tahun 2007, Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk menukarkan penggunaan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia bagi menanam semangat perpaduan dan kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jika ditelusuri sejarah terdahulu, bahasa Malaysia pernah menjadi lingua franca, iaitu bahasa perantaran perdagangan dunia pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kini, di manakah letakkannya martabat bahasa yang dahulunya dituturkan hampir kebanyakan penduduk dunia yang berdagang di Melaka? Kita sewajarnya mengkaji dan menyelidik langkah-langkah yang perlu diambil bagi memartabatkan semula bahasa Malaysia di persada negara. Isi 1. Antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Malaysia adalah dengan memastikan urusan rasmi negara seperti surat menyurat menggunakan bahasa Malaysia. Tindakan ini sewajarnya diimplementasi di setiap peringkat daripada jabatan kerajaan, agensi, kerajaan negeri, pihak berkuasa, tempatan hingga ke jawatan kuasa, kemajuan dan keselamatan kampung. Hal ini demikian kerana ia menunjukkan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan yang melibatkan pentadbiran di negara ini. Terdapat sebahagian daripada jabatan kerajaan dan agensi yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi dan juga penjenaman, kempen dan sebagainya. Sifat nafsi ini boleh diibaratkan seperti kacang lupakan kulit kerana tindakan tersebut seolah-olah mengenipkan bahasa yang membentuk pemikiran dan diri mereka pada asalnya. Maka setiap kaki tangan awam dan sesiapa yang bekerja di bawah payung kerajaan Malaysia sewajarnya menggunakan bahasa Malaysia dalam kebanyakan perkara, khususnya perkara rasmi sebagai tauladan kepada masyarakat untuk memperhatikan ia dalam kalangan diri mereka sendiri. Isi 2. Di samping itu, bahasa Malaysia boleh dimartabatkan ke peringkat lebih tinggi dengan menghapuskan sekolah vernacular. Kita boleh lihat kesan penubuhan sekolah vernacular pada hari ini di mana terdapat warga negara Malaysia yang tidak fasih malah tidak mampu bertutur dalam bahasa Malaysia. Situasi ini adalah tidak sihat untuk negara kita yang telah lama merdeka dan hidup dalam kalangan masyarakat majmuk. Bayangkan jika anak-anak kita tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat daripada kaum Cina dan India kerana terdapat batasan bahasa dan bagaimana mereka ingin mengenali dan menghormati antara satu sama lain. Bahasa merupakan ejen perpaduan yang asas dan sewajarnya dipupur dan diperkukuhkan sejak kecil. Persis peribahasa Melayu melentur bulu biarlah dari rebungnya. Intihannya, perpaduan antara kaum dan bangsa dalam negara masih lagi utuh, tetapi isu-isu rasisme masih menjadi polemik sehingga hari ini dan dengan menyatukan institusi persekolahan rendah, ia pasti dapat merencana perpaduan yang lebih kukuh. 3. Selain itu, penerbitan buku bahasa bacaan sedi-lagu serta kandungan digital yang menggunakan bahasa Malaysia seharusnya digalakkan. Kerancangan bidang penerbitan dilihat semakin perlahan kerana revolusi teknologi hari ini dan ia perlu didapatasi dengan segera. Masyarakat terdahulu disajikan dengan baik-baik saja dan syair daripada karyawan-karyawan yang mampu menyuntik semangat diri dan negara. Namun perkara tersebut sudah tenggelam di kemajuan zaman.
Masyarakat hari ini tidak lagi mempunyai wadah-wadah yang berilmu yang mampu melahirkan semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni yang lain. Sebaliknya, kita disajikan dengan drama dan hiburan yang hanya mengeluarkan tawa dan tidak membentuk minda masyarakat ke arah yang lebih baik. Persepsi dan budaya ini seharusnya disedari oleh semua pihak dan mula bertindak untuk mengubah kepada perkara yang lebih bermanfaat. Misalnya, masyarakat terdahulu di kawasan Pantai Timur mempunyai seni wayang kulit yang mengetengahkan isu-isu